Oh, hybrid. Ini Tio Effect tu dengan guide 416 siap. So, FFM 2.0, aku punya haul yang keempat adalah MAC Fragrance. Sekarang kotak diorang dah baru dan aku amat terkejut. Wow, yang aku beli adalah Forbidden Kiss. Ini hybrid eh. Kejap, aku nak tengok dah hybrid kepada apa. Oh, hybrid. Ini Tio Effect tu dengan guide 416 siap. Bismillah. Woo! Bismillah. Aku terus spray kat kulit lah. Kalau MAC Fragrance buat hybrid jadi siap. Bau almond campur dengan bau uram dia memang bagi aku lebih dominan guard 46 daripada bau manis seram dia. Dan sedikit bau tobacco. Tapi tobacco dia bukan jenis tobacco yang keras lah. Bagi aku tobacco yang lembut manis macam tu. Asalnya aku nak beli Meteore tu tapi dah habis stok. Memang tu top selling MAC Fragrance eh. Alang-alang ada hybrid yang saat ini Tio aku punya favourite ni, aku ambil lah. Tapi ni boleh pakai indoor je ni. Tak boleh pakai outdoor je. Tak boleh pakai outdoor. Dan yang tester ni aku dapat Sunkist dengan Mortal Skin. Mortal Skin ni aku tak pernah dengar bunyi dia ni. Nama dia aku tak pernah dengar. Tapi tak apa, kalau ada masa tu aku mungkin akan review tester je sekali kot.